Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kita bahawa setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Itu janji Allah yang telah diletakkan kepada kita di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Syakirin. Saya Airul Najhan bin Abdullah. Pada hari ini bertarikh 11 hari bulan 3 2026 bersamaan 21 Ramadan, kami daripada Yayasan Adi Azhar telah tiba di Masjid Ar-Rahah bagi melaksanakan penyerahan set pengurusan jenazah daun bidara. Ini merupakan hasil daripada infak orang ramai yang telah memberikan kepercayaan kepada Yayasan Adi Azhar. Dalam melaksanakan amanah ini, sesungguhnya setiap sumbangan yang diberikan bukan bantuan biasa, tetapi merupakan persediaan bekalan akhirat, satu amal jariah yang insya-Allah akan memberi manfaat kepada para penyinfak yang telah bersama-sama menjayakan usaha ini. Semoga setiap sumbangan yang diberikan menjadi asbab kebaikan, dapat gandakan ganjaran, lebih lagi di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Bintan Muttalib sebagai Setiausaha Kerja Masjid Ar-Rahah, Kampung Kerinci, Kuala Lumpur. Terima kasih kepada Yayasan Adi Azhar kerana menyumbangkan 12 set lengkap untuk pengurusan jenazah pada masjid. Semoga di bulan yang berkat ini keberkatan melimpahilah pada semua dan khususnya kepada yayasan. Saya doakan kepada para penyinfak dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan, keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih banyak-banyak.